Abang ni memanglah tak kesian kat anak kita katnya. Nak tengok TV pun numpang rumah orang. Katanya free. Seorang sen. Masuk saya malam Jumaat. Dah berapa? 70 sen. Kau ni macam nak baca warta berita lah betul kan? Lah bah, kursi molan tu hebat ambak. Baik. Tapi tak apa. Aku boleh siapkan. Kalau kau nak juga kursi meja, suruh budak-budak ni cari daun lalang ke daun rumput. Mana boleh bah, bukan kambing. Nanti bek. Tengok. Padat muka abang. Ini macam kecil pun boleh melawan. Memang ya pula. Tak senang aku nak pergi kerja. Bye-bye, bos. Cuci kain tu. Sibuk je. Dapat sikit. Inilah, kerjalah. Dah, nasi Mak dah siapkan. Kejap lagi buat adik-adik makan ya. Zul, jangan pergi mana. Tengok adik tahu. Baiklah, Mak. Kalau ia pun awak ni cepatlah sikit. Kalau tinggal bas nanti macam mana? Iyalah, kalau ia pun kita nak tengok budak-budak ni nak makan ke nak apa ke. Cepat. Mak, tak ada masa. Mak dengan abang nak pergi mana? Nak pergi rumah tu, rumah orang kahwin kawan abang kau kat Keramat. Entahlah, Mak tak tahu. Mak pergi rumah orang kahwin. Jangan lupa telur, Mak. Bunga telur. Yelah. Bawa bunga telur, Mak. Kau nak juga? Tapi baca buku rajin-rajin tahu? Dah, kalau adik nangis, bagikan susu ni ya. Mak nak pakai baju. Jangan mulapak ni boleh? Boleh, Pak. Orang lain ni nak kahwin, dia yang sibuk pula. Cepat awak tu. Tengoklah sini. Orang jemputan semua pakai barang mahal. Sekali satu tahun tak ada. Kedua kalau orang pakai jangan tengok. Ada mati macam mana pula tak tengok? Tak ada. Lain kali jangan ajak saya berdatang makan puri macam ni lah. Buat malu je lah. Dah lah anak suruh bawa tak nak bawa. Jangan dia nak tak pergi mana. Ada. Diam pun. Awak makan sedap-sedap. Anak kat rumah tak ingat. Tengoklah tu buat orang macam ni depan orang. Engkau yang tahu. Cukup. 6. Kurang lagi 6. Mana bakul dah masukkan bakul.